Dia buat macam tu tu. Ini besar berapa? Oh. Yang ni berapa? Itu 15 saja. Kenapa? Tengok mana dia? Yang ni 48, selesa. Tengok mana dia? Selesa. Berapa? Dia 30. Mana tu? Tak boleh ikut hang lah. Bukan siap ni? 5 Ni 15. Ni saya jalan. Dah hingga biar kiong kan ni kami pen mana. Okay, 6:30 pagi kami dah nak pergi Feringgi Bay. Tenang-tenang kat sini hujan. Angin kuat. Nampak guys. Guys, angin kuat. Saya ikut aku dari sini dah. Dah. Tadi dah record. Lagi. Then guys, Basically like woke up at 6 AM, do my makeup, and then hujan weh, hujan. Tak ada, sunrise tak ada. Lepas tu payung pun tak bawa daripada hotel, ada payung tak ada. Tak bawa. Like bodoh je. Lepas tu sekarang dua-dua tu pangkat bawah hujan bawah ni, bawah kedai ni. Dengan tak ada payung, dengan hujan lebat, dengan nak lari balik hotel pun macam jauh. Saingan. Emang kita selevel.
So disebabkan kami pagi tadi tak sempat nak bergambar, so kami decide nak pergi untuk pagi ni bergambar lagi ke tepi pantai. Tak kira. Tangguh untuk berjaga Apa kami boleh jalan slow. Turun pelan-pelan lah. Pakai ni apa ni Afif. Lepas stop. Wow. Alah, dah kasut bas baru. Sebabkan kasut basah, so kami decide untuk letak kasut kat belakang tau. Time tu air dia macam ni je tau. Sampai paras tu je. Lepas tu tiba-tiba air dia macam ni guys. Lepas tu kasut kami hanyut. Okay, lepas tu kami dah sempat selamatkan kasut dia. And then kasut lagi satu tu tak dapat diselamatkan. Kasut aku dah pergi sana. Very sad. Kasut aku dah pergi ni. Lagi.